Orang yang mati syahid tidak masuk ke alam kubur, tidak masuk ke alam barzakh. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga. Tetapi bukan dengan rupa manusia. Tetapi belum boleh tengok, belum boleh makan makanan syurga. Belum boleh naik kenderaan syurga. Belum boleh pakai pakaian syurga. Belum boleh pegang bidadari syurga. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung, satu roh, satu burung, dan kemudian burung itu bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik.